video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat sayur kubis masak lemak menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang merah, kemudian masukkan bawang putih, tutup dan kisar selama 5 saat, speed 5. Dah siap? Scrape daun guna spatula. Kemudian masukkan cili merah besarnya dihiris, masukkan udang kering, masukkan minyak masak, tutup dan tumis selama 4 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Scrape daun guna spatula. Kemudian masukkan kubisnya dipotong memanjang, masukkan carrot, masukkan santan, masukkan air, masukkan garam secukup rasa, tutup dan masak selama 5 minit suhu 98, reverse spoon. Dah siap. Mudah kan? Tuangkan ke dalam bekas. Elok je kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.